Pernahkah anda cuba nak yakinkan seseorang untuk berubah, tapi las-las keadaan jadi lagi tegang? Hari ini kita nak kupas satu pendekatan komunikasi yang power, namanya temu bual motivasi atau MI. Dan ini bukan pasal nak menang debat tau, tapi lebih kepada macam mana nak unlock motivasi dalam diri seseorang tu untuk berubah. Baiklah, jom kita mula dengan masalah paling asas yang MI cuba selesaikan. Benda ni kita semua pernah rasa. Lagi kita paksa, lagi kuat orang tu lawan balik kan? Cuba fikir balik sekejap. Bila kali terakhir anda suruh kawan ke, keluarga ke atau tim kat office buat sesuatu, adakah diorang terus macam, "Okey, terima kasih atas nasihat tu." Rasanya takkan. Selalunya mesti ada rasa macam, dia ni melawan sikit. Inilah dinamik yang biasa sangat berlaku. Dan ada sebab psikologi yang best kat belakang semua ni. Ini satu exercise yang simple tapi power gila. Bila anda rasa ada tekanan, apa respon semula jadi anda? Anda tolak balik. Anda tak fikir pun nak buat kan? Ia jadi secara refleks. Latihan simple ni memang metafora paling cun untuk apa yang jadi bila kita berbual. Jadi, bila kita cuba paksa idea kita kat orang lain, kita trigger refleks yang sama ni lah. Diorang akan mula pertahankan diri. Bukan sebab idea kita tak bagus, tapi sebab memang fitrah manusia tak suka kena paksa. Benda ni lah yang bina dinding, bukan buka pintu perbualan. Okey, so kalau paksa-paksa ni tak jalan, apa cara lain? Kat sinilah temu bual motivasi atau MI main peranan. Ia ubah game plan kita 180 darjah. Kata kunci kat sini ada dua, kolaboratif dan motivasi sendiri. MI ni bukan pasal kita nak sumbat idea dalam kepala orang. Tak. Ia lebih kepada tolong diorang cari dan kuatkan motivasi yang dah sedia ada dalam diri tu. Jadi, kita ni macam partner dalam satu perjalanan, bukan lawan dalam gelanggang debat. Ingat tak pasal tolak tangan tadi? MI ini dia buat sebaliknya. Daripada menolak, kita berdiri sebelah dia, tengok masalah dari mata dia dan jalan sama-sama. Nampak tak? Ia satu anjakan dari konfrontasi ke kerjasama. Dan yang paling penting, kita hormat hak dia untuk buat pilihan sendiri. Okey, sebelum kita masuk bab teknik, kita kena faham dulu semangat MI ni. Ini bukan setakat trik-trik komunikasi tau. Ini pasal satu cara berfikir yang betul-betul lain pasal perbualan dan perubahan. Ini part paling penting. Tengok beza cara fikir ni. Dulu, bila kita nampak orang melawan, kita kata, dia ni problem. Tapi dalam MI, tak. Ia dipecahkan. Apa yang kita nampak sebagai melawan tu sebenarnya sama ada sustain talk, hujah-hujah semula jadi seseorang untuk kekal sama, atau discord, yang jadi signal ada something wrong dengan hubungan kita, bukan dengan orang tu. Cara pandang ni terus buka ruang untuk kita bekerjasama. Satu lagi, anjakan minda yang besar. Selalunya kita nampak orang yang tak pasti, yang ragu-ragu ni macam lemah kan? Tapi MI tengok benda ni sebagai sesuatu yang positif dan normal. Bila seseorang tu berbelah bagi, maksudnya dia tengah aktif fikir pasal perubahan. Jadi daripada kita nak hapuskan keraguan dia, MI akan explore keraguan tu. Itulah tanda perbualan kita on the right track. Okey, cukup pasal falsafah. Jom kita tengok macam mana semua ni nampak dalam perbualan sebenar. Macam mana rupa my in action? Bayangkan ada orang cakap macam ni kat anda. Ayat ni berat kan? Penuh dengan emosi. Mungkin refleks pertama kita nak terus fix masalah dia atau bagi nasihat. Tapi MI ada cara lain. Jom kita tengok dua jenis respons. Dan ini nampak jelas beza dia. Refleksi mudah tu, dia cuma ulang fakta. Tak salah pun, tapi ia tak ke mana-mana. Refleksi kompleks pula, dia cuba tangkap emosi dan maksud sebenar di sebalik ayat tu. Ia tunjuk kita betul-betul faham dan dengar. Respons macam ni lah yang buat orang tu rasa, wow, dia faham aku. Dan dari situ, barulah perbualan boleh jadi lebih mendalam. So, tak boleh bagi nasihat langsung ke dalam MI? Boleh je. Cuma caranya kena betul, kena hormat. Guna kaedah tanya, tawar, tanya ni. Simple je. 1, tanya dulu. Boleh tak saya share satu idea? 2, tawar nasihat tu secara ringkas. 3, dan ni paling penting, tanya balik, apa pendapat awak? Ini bagi kontrol balik kat dia. Nasihat kita jadi satu pilihan, bukan arahan. Okey, MI ni asalnya memang dari dunia terapi. Tapi sekarang, prinsip dia digunakan kat mana-mana. Serius, impak dia jauh lebih besar dari apa yang kita sangka. Tengok nombor ni, 30,000 lebih. Ini bukan setakat idea yang okey-okey. Ini pendekatan yang ada bukti saintifik yang kukuh, kajian berdekad-dekad lamanya. Pengaruh dia dalam dunia profesional memang gila besar. Fikirkanlah, dari doktor yang nak tolong pesakit, bos yang nak motivasi tim, sampailah ke mak ayah yang nak borak dengan anak remaja. Semua boleh guna. Sebab apa? Sebab prinsip MI ni memang universal.
Ia ikut cara fitrah manusia berkomunikasi. Ia pasal bina hubungan dan bagi kuasa untuk berubah dari dalam diri. Quote ni best datang dari pengasas Mai sendiri dan dia bawa kita ke metafora terakhir yang akan tolong kita faham kat mana sebenarnya tempat Mai dalam skill komunikasi kita. Metafora ni memang cun. Anda tak perlu buang semua cara anda bercakap sekarang. Tak payah. Anggap je MI ni macam chip coklat. Anda boleh tabur dalam mana-mana adunan perbualan anda. Tak kiralah perbualan dengan tim kat office, dengan doktor atau dengan keluarga. Ia cuma buat keseluruhan proses tu jadi lagi sedap, lagi best dan lebih berkesan. Jadi, soalan terakhir untuk anda. Cuba fikir, ada tak perbualan yang susah atau yang sangkut dalam hidup anda sekarang? Apa akan jadi kalau, daripada anda menolak, anda cuba berjalan seiring dengan dia? Daripada bagi arahan, anda bertanya, dengan rasa betul-betul nak tahu? Mungkin nampak macam perubahan kecil, tapi percayalah, ia boleh ubah segalanya.